Aduh, leceh lah beli PHEV. Tak boleh nak buka lah tempat minyak ni. Setengah orang mungkin akan rasa leceh untuk PHEV. Bila nak buka fuel flap, korang kena buka dalam infotainment. Ni, korang kena tekan sini nak buka fuel flap. Ataupun senang kita tempat isi minyak. So sebenarnya ada cara yang lebih senang untuk korang buka tempat minyak tu. Bukan dekat sini, tapi dekat sini. Bang, mana bang? Menipu lah kau bang. Okey. Dekat mana? Dekat sini. So korang tekan kat sini lama-lama. Okay. So dia dah buka dah. Fuel flap unlock. Tak percaya, jom kita pergi tengok. Tempat nak isi minyak dah open. Okay. Ni. Dah buka. Cara paling mudah untuk korang buka fuel flap selain daripada dalam infotainment. So ini hidden features lah. Yang mana yang belum tahu, kalau korang susah payah kan, nak kena on ke apa, nak kena buka situ, tak payah. Tekan je hold lama-lama dekat situ. So at least korang dah boleh buka isi minyak korang dengan mudah. Nak tutup, tekan sini balik. Okay. Tutup nanti, bila berjalan dia akan tutup lah, automatic lock balik. Yang mana yang mencari PHEV, boleh contact Nova Proton. Nova Proton ada buat trade-in, free delivery seluruh Melayu Malaysia dengan free gift yang menarik. Ni ada free gift, wallbox saja. Proton bagi, bukan Nova belanja. Nova belanja lain. Nak tahu free gift apa? Boleh komen dekat ruangan komen, okay? Prime, ini premium. Warna baru Emerald Grey. Siapa cepat dia dapat. Bye. Assalamualaikum.